ijma' bila sepakat. Bila tak ijma' ada pandangan yang lain. Sebab itu nampak sangat kita dekat kampung Jawa, Jalan Uganda, Surah An-Nur. Cara ibadat sembahyang kita sama je kan. Dalam negara ni kalau nak sedikit beza, pergilah sekali-sekala sembahyang dekat Masjid India. Dia sudah ada lain sikit. Ya. Pergilah ke Perlis. Perlis ada cerita Perlis. Tapi yang tak pernah sampai Mekah, Madinah, dia buat umrah ataupun dia buat haji, dia jumpa yang ada ketika subuhnya itu tak baca kunut. Betul ya? Tak baca kunut, dia terus saja. Ada sebahagian imamnya baca kunut. Tengoklah imamnya. Kalau imamnya Syafi'i, dia baca lah kunut. Bila imamnya yang lain itu Hanafi, dia tak baca lah kunut. Maka kita sebagai makmum, bila dia baca kunut, kita bacalah kunut. Bila dia tak baca kunut, kita tak payahlah baca kunut. Dan tak payahlah ada dia tak baca kunutnya, aku nak baca juga. Jadi kalau segi hukum tu salah tu. Sebab kita sudah tidak ikut imam. Sedangkan amalan membaca kunut itu apa? Sunat, bukan wajib. Dia bukan meninggalkan perkara wajib, dia tinggalkan perkara sunat pada pahaman mazhabnya. Jadi bila dia tak baca kunut, kita pun teruslah ikut. Janganlah mana-mana nada gitu. Dia bagi masa ni kita baca kunut, dia tak baca pun. Kita pandai-pandai buat hayalan. Agaknya dia bangkit daripada rukuk ni lambat sikit sujud, dia nak menghormatkan kita kot orang Syafi'i. Kita baca kunut. Memang tak baca pun, kita pun tak ada. Kita membuat amalan yang di luar daripada amalan imam. Maka salah, tak boleh. Itu yang jadi batal. Sebab itu ijma' satu bab, berlainan pendapat satu. Berlainan pendapat ini dia memberikan keringanan, bukan menyusahkan. Peninglah Ustaz, kejap gini, kejap gini, kejap gini, kejap gini. Benda yang selalunya diperselisihkan ialah bukan perkara rukun dalam solat. Selalunya ialah perkara-perkara sunat. Dalam solat itu saja yang diperselisihkan. Ya, peninglah Ustaz, tarawih ni. Tarawih ni nak bulan 8 ni kan tarawih. Ada 8, ada 20, ada 20, ada 8. Ni mana satu yang betul? Tuan-tuan jangan pening. Itu namanya kebebasan kita nak ikut. Nak buat 8 ni 8. Nak buat 20, 20. Kita jangan pening kepada. Sebab benda tu tak buat pun tak apa. Pening 8, 20, 28 tak buat pun tak apa. Kan? Kunut ke tak ada ke kunut. Jangan pening. Ya. Lagi yang pening kalau kita jenis tak tahu, duduk belakang, subhanallah. Dia pun sibuk, kita suruh dia pening. Apa yang silap aku? Subhanallah. Temenung Pak Imam kat depan tu, kesian ya. 3 kali lepas tu, subhanallah. Tambah macam tu lagi. Subhanallah, tak faham Imam ni. Lagi pening pada. Lepas tu Pak Imam je pusing belakang. Aku kurang apa? Kan dah jadi masalah tu. Itu di tempat-tempat lain dia dah maju sangat fiqahnya. Fiqah tuan-tuan ni. Saya pernah di Mesir, tengoklah ya, beberapa negara Tuhan bagi izin tengok, dah maju sangat fiqahnya, dia dah tak ada masalah. Kita kat sini kalau tak baca kunut, itu masalah besar tu, macam dosa besar. Padahal tak ada apa-apa pun. Kita kat sini kalau buat 8, 20, 28 jadi masalah. Tempat lain tu biasa. Tak ada hal. Artinya dia dah maju dalam masalah fiqah. Kita ni sebab kuat sangat ngikut sampai tak boleh nak lapang dada dalam perkara-perkara yang sunat. Itu ijma'. Qiyas apa tuan-tuan? Qiyas iaitu asalnya bukan nampak. Contoh-contoh perbandingan. Dia tak habis tulisan saya. Tolong bantu saya. Apa dia baca? Misalan. Tak dengar. Misalan. Misalan. Ini jauh di zaman dahulu kala. Kita jauh di zaman moden ya. Misalan. Bagus Cik Mat. Misalan. Contoh perbandingan yang boleh dipakai dan diikut seperti pekerjaan yang dikiaskan ke atas dalil-dalil Quran dan hadis. Ini contoh paling mudah apa tuan-tuan? Contoh paling mudah ni dadah.
Dadah hukumnya apa? Haram. Sebab apa dadah itu haram? Dikiaskan pada zaman Nabi, arak. Ya. Arak itu zaman Nabi ada dan Nabi haramkan. Sebab apa Nabi haramkan arak? Kerana kesan arak itu memabukkan. Kesan arak itu orang dah tak boleh kawal otak dah. Baik. Dadah sama dengan arak. Siapa ambil, dia dah tak boleh kawal otak dia. Dia dah tak betul. Maka dadah zaman Nabi ada tak? Tak ada. Tapi melalui kaedah qiyas, maka haram kerana kesannya sama antara dadah dengan arak. Kan itu contoh paling mudah lah kalau kita nak buat amalan qiyas. Maknanya ada perkara-perkara baru hari ini yang perkara itu tidak ada pada zaman Nabi. Bila tidak ada pada zaman Nabi, maka dalam Quran, dalam hadis tidak menyebut. Ada perkataan dadah dalam hadis? Tak ada. Bongkarlah perkataan dadah, tak jumpa. Ini benda yang baru. Maka dikiaskanlah gitu ya. Dan yang lain-lain. Jadi kita pegang tuan-tuan ya. Kita pegang elok-elok ni. Apa dia? Sumber hukum ada 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya, itu urusan kita dengan Tuhan. Sembahyang, puasa. Dan kena ingat, Quran, hadis, ijma', qiyas, dia juga dipakai untuk kita berurusan dengan sesama manusia. Sebab itu kalau semua orang baca Quran dan faham, hebat kita, tak ada masalah. Ya, dosanya sama kalau kita tidak sembahyang dengan dosanya sama kalau kita buat perkara-perkara tak baik pada kawan-kawan. Sama. Ya. Tapi sebab kita tak berapa jelas dengan Tuhan ni, kita jaga ni hubungan. Tapi dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, dengan jiran-jiran tak jaga. Itu problem. Kan ada saya baru pagi tadi buat dengan teman-teman yang ibadahnya cukup. Sembahyang, puasa, zakat, haji, cantik ibadahnya. Tapi terhalang dia ke syurga kerana beberapa perkara. Yang antaranya dia suka memaki hamun jirannya. Antaranya menuduh orang buat zina tanpa membawa 4 saksi. Saya bila baca tu kan, ada dekat-dekat. Terhalang syurga walaupun kaki baca Quran, sembahyangnya, ibadahnya cukup cantik. Satu lagi, tidak menghargai dan menyelamatkan anak yatim. Lagi disebut juga di sana tidak memberikan bantuan kepada yang meminta. Kan melibatkan orang ramai ni kan, orang ramai terhalang syurga. Dia ingat bila dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, haji, pergi sembahyang surau, balik, akulah bakal penghuni syurga Firdaus. Wah. Kan ada drama kan, ingat tak? Saya tengok satu drama tengah malam lah. Saya tengok seorang-seorang, bini saya tak nak, dia tidur awal. Saya tengok drama ni bagus tu. Dia dia mengajar agama dekat rumah. Saya tengok drama ni. Pelakon saya bagus. Kalau saya jadi Menteri Penerangan, saya bagi hadiah tu. Dapat award pertama tu. Ya? Dia buat cerita lah seorang Pak Haji, kemudian baru balik pada Mekah, kemudian mengajar agama dekat rumah dia, kemudian memakmurkan surau dia, lepas tu dia ibadat malam, kemudian dia baca Quran, ya? Tapi dia tewas dengan hal-hal masyarakat. Ya, dia suka fitnah orang. Kalau jumpa orang, dia cerita hal orang. Pak Haji, Pak saya yang lucunya, orang tegur, dia kata, tidak apa kalau Pak Haji yang cakap. itu orang tegur, tak apa kalau Pak Haji yang cakap. Macam apa? Tak apa kalau ustaz yang cakap. Ustaz dia tahu pintu-pintu istighfar, orang lain tak tahu. Akhirnya ya,
bagus cerita tu. Dia tidak dapat syurga Allah. Jadi nak dapat syurga Allah ni hubungan dengan Allah jaga. Nak dapat syurga Allah, hubungan dengan manusia serta alam kena jaga. Dengan haiwan pun kena jaga dah. Jangan sebab dengan kerana haiwan tak dapat syurga. Oh, kita kena jaga rupanya. Sebab itu peminat pokok, saya pesan tu, peminat pokok, mak saya dia bagus, dia jaga hubungan dia dengan pokok. Tiap pokok rumah dia gemuk-gemuk tu kan. Kalau jaga pokok, jangan sampai kita memudaratkan pokok. Kalau agak-agak tak berapa pandai, jangan bela pokok lah. Nanti payah dapat syurga. Kena jaga tu, kena siram dia kehidupan. Kita kena jaga hubungan dengan manusia, kena jaga hubungan dengan alam. Kena siram pagi, kena siram petang. Saya kat rumah selalu bising, suka bela pokok tapi tak pandai jaga pokok. Bukan pasal apa, tak nak sebab pokok nanti itu tak cium syurga kita, ya, dengan kelalaian kita dia mati. Kalau tak pandai bela kucing, jangan bela. Tapi kalau dah bela, kena jaga. Kerana kalau elok hubungan kita dengan pokok, elok hubungan kita dengan haiwan yang kita bela, syurga untuk kita. Kan ada cerita yang bagi minum anjing kan, dapat syurga. Itu. Jadi kalau tak berapa banyak sangat rezeki nak sedekah-sedekah, bela pokok lah. Kemudian jaga je pokok tu. Nanti pokok tu zikir dekat kita. Jangan kan ya. Dia zikir dekat kita, dia doa dekat kita. Sebab itu orang dulu-dulu banyak berkat. Sebab tanah dia semua tanah pokok. Kita je orang pokok, tamat kebun aku ada banyak durian. Dia tak tahu atuknya tanam tu berkat je. Lepas tu orang ada keberkatan orang dulu. Walaupun anak ramai tengok keberkatan dia kan. Kita anak 2-3 orang kelang kabut hidup kita. Sebab kita tak jaga pokok, tak jaga haiwan. Saya selalu kata, kalau kaki burung, kaki haiwan, jangan azabkan haiwan tu. Carikan pasangan dia. Carikan pasangan. Kalau agak tak mampu pasangan, sebelih je kita makan. Oh, payahlah aku cari pasangan kau, memang aku sebelih kau, aku makan. Dengan alam, dengan itu kena jaga tu. Kena jaga semua hubungan. Kadang benda kecil tapi kita tak perasan. Nanti kan dia bunyi nanti dekat alam mahsyar. Oh, aku dulu tak pergi makan anak aku. Sebab itu bagi benda-benda ni kita kurang. Isu-isu itu yang kita kata Quran, hadis, ijma', qiyas ni dengan Allah kita bukan main jaga. Bukan main jaga. Tapi bila dengan manusia, dengan alam, kita pakai hukum lain, itu problem. Dengan Allah kita jaga. Tapi bila mengurus hukum sesama manusia, kita pakai juga undang-undang yang dah lama tu. Saya dah selalu sebut peraturan enactment syariah kita cantik dah tuan-tuan. Saya kerja dengan JAIS, saya ada sebab lah. Ya, enactment syariah kita, enactment undang-undang kita apa semua cantik dah. Ya. Jadi bila ada masalah nak tuduh orang zina ni, tak payahlah pergi sivil. Enactment kita dah ada dah, pakailah yang tu. Itu lebih berkat, itu lebih jelas. Bukan tak ada, dah ada. Tapi tak nak juga pergi yang situ, dia pergi juga yang sana. Sebab kena faham ya, undang-undang kat Malaysia ni ada dua. Satu namanya undang-undang sivil, iaitu undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah. Satu lagi undang-undang syariah. Dan undang-undang ini dah diasas lama. Tokoh-tokoh besar, siapa tahu? Kat Malaysia ni Profesor Ahmad Ibrahim. Itu tokoh dia. Dia sumbangannya besar. Setiap negeri enactmentnya dah ada. Kalau zina ini, kalau liwat ini, kalau ini semua dah ada. Ya. Tapi tak nak juga pakai yang itu. Benda bukan dah tak ada. Saya dengan kawan-kawan hakim-hakim syariah tu kadang-kadang duduk buat tak ada kerja. Macam nak ada kerja ustaz, orang tak hantar masalah kat kita. Baru ni saya 2 hari saya duduk dengan hakim. Di kami ada khusus kebetulan ni. Ada 2 hari saya khusus duduk dengan dia, borak dengan dia. Tak pening pada ke? Tak pening, orang tak cari kita, dia cari hakim satu lagi. Tapi kalau pergi kat kita, banyak apa dia boleh buat. Undang-undang dah ada, enactment dah ada. Cuma masalahnya satu je, bila hukum, dia tak pergilah yang rotan 80 kali. Dia sebab terhalang banyak benda. Dia tak boleh lebih daripada hukum sivil.